nak datang bersalam-salaman, memang mesra je sepatutnya. Tapi dia macam ni, jangan dekat dengan aku, jangan dekat aku. Macam dia macam defensif, macam seizure tau, macam sawan. Korang Teruk sangat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Inilah The Borak Clan dan akulah Izumi. By the way, ini adalah episod keempat. Jadi hari ni interesting sikit topik yang aku nak bawa dan aku ajak rakan borak aku sekali masuk untuk podcast pada hari ni. Kerana aku hari ni rasa anxious macam tu. Lepas baik daripada demam, aku rasa macam dah jadi reset semula kepada yang asal masa pertama sekali shoot. So, tidak membuang masa, kita akan welcomekan kita punya rakan borak kita. Kenalkan diri. Hai semua, nama saya Nabisha Naura. Terima kasih tau sebab ajak datang Borak Clan ni. Steady. Macam mana nak salam kalau perempuan macam ni? Dari jauh lah. Okay. So, apa ni, sebelum ni pernah tak tengok podcast kita sebelum ni? Pernah banyak kali dah. Seronok tak so far? Okey tak? Sangat seronok. Kita nak dapatkan live feedback daripada orang yang dah tengok kan. So, what do you think of our podcast so far? Very fun lah, very talkative. Also like bila dengar experience masing-masing pun nampak lah yang diorang ni sangat menarik lah dengan diorang punya story apa semua. Sebab masing-masing tunjuk pengalaman masing-masing, share masing-masing punya pengalaman. Tapi hari ni macam aku cakap, kita nak borak pasal anxiety. So kita nak borak ni sebab bukan sahaja nak bercakap tapi nak spread awareness jugalah. And there's a negative side, there's a positive side lah kan. Jadi Naura, boleh tak beritahu aku apa kau punya pengalaman sendiri tentang anxiety? Anxiety ni dia satu lah. Kalau bila kau dah sampai satu tahap yang kau rasa macam kau dah tak boleh kontrol diri kau, sekeliling kau jadi macam berpusing lah. Macam berpusing, jadi kau tak tahu nak buat apa. Kau dah hilang kontrol. And kau rasa macam aku ni okey tak ni lah. Dia akan banyak fikir. Orang kata overthinking lah. Overthinking. Tapi dia dalam kategori overthinking pun, anxiety ni dia susah nak kawal lah. Sebab overthinking sekadar pemikiran kan. Pemikiran yang berpanjangan. Anxiety ni dia membawa tau. Membawa macam mana? Sebab aku pernah rasa anxious tapi aku mungkin tak mendalam lagi dalam bahagian-bahagian tu. So sebagai kau lah kan, membawa ni macam mana? Dia kehidupan harian kau pun terikut sekali ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Dia kalau once kau ada anxiety, kau jadi macam kau tak tahu nak start hidup kau macam mana time tu. Macam aku selalu akan anxiety time-time malam lah sebelum nak tidur. Aku jadi macam susah nafas, jadi macam susah nak fikir dengan lurus. Macam kadang kalau nak cuba distract diri sendiri dengan main telefon kau apa pun tak boleh. Otak jadi macam meracau je. Kelam kabut semula kelam kabut. Okey Naura, kita terus nak masuk ke segmen 1 sebab kita tak nak panjangkan kan. Lain lagi kalau macam pengalaman Naura, kalau kita nak cerita pun memang panjang lagi jenis cerita. So why not kita relatekan dengan keadaan situasi yang sekarang, betul tak? Sebab kalau difikirkan balik, macam aku fikirlah, generasi dulu aku perasan tak nampak sangat pun anxiety ataupun tak wawarkan benda tu. Basically apa yang diorang ada, yang diorang lalui, diorang lebih kepada macam hadapi sendiri dan juga mungkin tak show sangat kat orang, tak show-showkan lah, tak tunjuk kat semua orang. So kenapa zaman sekarang makin kerap orang, lain lagi generasi yang sekarang, anxiety? Sebab zaman sekarang diorang lebih ke expresskan benda tu. Sebab yelah, kot lah orang dulu macam diorang tak pergi doktor. And doktor pun tak boleh nak diagnose lagi benda macam tu. Sebab mungkin benda tu tak sahih. Lepas tu orang dulu-dulu ni dia macam, pemikiran diorang macam betul ke anxiety ni kan? Macam betul ke ataupun just perasaan sendiri ke kan? Kalau sekarang ni diorang more aware because ramai dah kena. And plus remaja sekarang lah lagi-lagi
dengan belajar, dengan kerja. Itulah especially-nya. So jadi macam diorang lebih ke nak mencegahkan benda ni lah, macam nak spread awareness supaya semua orang macam cari orang lain untuk cerita pasal anxiety ni and pergi doktor. Kadang sekarang anxiety dah ada ubat tau. Ubat ni boleh lah membantu dia orang untuk slowkan, control dia orang punya anxiety tu. Sebab tak senang nak control ni. Mencegah tu betul lah. Aku dengar macam kau cakap, mencegah sebab adanya social media ni awareness tentang anxiety lebih luas, lepas tu orang pun tahu kita ada ni kan. Tapi yang merisaukan sekarang bagi aku adalah, kau faham tak bila kita diagnose ni, especially dekat dalam social media, dia datang satu cara iaitu self diagnose. Faham tak? Itu banyak sekarang. Banyak kan? Itu banyak sekarang. Aku adalah seorang kawan ni. Dia memang macam tu lah. Dalam program kita ni pun ada yang macam tu. Program kita? Ya. Okay, faham? Okay. Benda macam ni susah lah kalau orang yang jenis suka diagnose diri sendiri ni nampak macam attention seeking. Betul. Attention seeking. Bila orang dah nampak macam dia macam tiba-tiba resah ke apa kan, diorang mesti nak cepat-cepat tolong kan. Jadi diorang akan ambil take advantage lah benda tu kan. Be like, orang dah tengok aku, orang dah nak tolong aku apa semua. Aku kenalah act lagi macam anggap yang aku ni anxiety apa semua supaya orang boleh macam lagi dekat lah dengan aku, lagi nak tolong aku apa semua. Benda tu sekarang memang dah biasa lah. Sebab bila kau cakap macam tu, aku teringat macam situasi di mana ni macam kau mention pasal program, aku pun boleh dikatakan on my personal history dengan kawan-kawan rakan-rakan, diorang suka self-diagnose themselves, cakap yang diorang ada anxiety, tak pun depression lah. Okay, sebab kita punya topik ni anxiety, so kita tak nak lanjut pergi ke depression, but dia kena mengena dengan mental health lah, betul tak? Betul-betul. So dia beritahulah semua orang yang dia ada anxiety semua, like kerap kali, and then dia jadikan tiket untuk alasan untuk tak buat sesuatu. Contohnya dia patutnya selesaikan masalah ataupun kerja dari segi coursework ke, kerja dari segi tempat kerja dia ke, tapi dia jadikan anxiety part of the tiket untuk tak buat untuk benda tu. Dia nak elakkan benda tu. So kau punya pandangan tentang tu, kau rasa mostly ramai tak yang guna benda tu? Ramai je sebenarnya, sebab tak patut pun kau nak elak benda tu. Sebab yelah, kalau kau rasa macam anxious tu biasa. Anxiety tu lain. Anxiety tu janganlah buat main-main, sebab memang orang lain pun boleh terasa dengan benda tu. And kadang bila orang yang gunakan alasan anxiety ni, dia orang nak elak apa semua. Contoh macam presentation kan, diorang nak orang lain semua dah present tapi dia seorang je tak present. Betul? Kira tak adil lah benda tu kan. Jadi bila ke sebab sekarang ni jenis yang suka ikut kawan-kawan. Sebab okay, kalau tak self-diagnose kat AI pun lah. Contoh sekarang ChatGPT wujud. Ya, betul. Lepas tu orang suka search, kenapa saya rasa gelisah, dan suddenly AI bagi macam, kau mungkin kena anxiety, GERD anxiety ke whatsoever kan. Ke sebab kawan-kawan, sebab kawan-kawan pun faktor ni lah. Boleh jadi juga sebab pengaruh kan, terpengaruh tengok yang kalau ada yang betul-betul kena lah, diorang mesti akan macam ambil benda tu as orang ni kena anxiety, lepas tu orang ramai nak tolong apa semua. Cuba kalau aku macam tu, mana tahu adik nak tolong, mana tahu adik nak dekat dengan aku, nak tolong aku semua kan. So far Naura diplomatic sebab dia tak fight lagi saya punya anxiety. Saya ingatkan macam at least dia nak backup lah orang yang ada anxiety, tapi so far you kind of agree dengan point I. What do you think? Kenapa you rasa macam point I yang tadi I tanya itu, you rasa you tak nak fight? Sebab biasanya orang akan defensif tau dengan anxiety ni, especially macam mana tau, kalau aku petik je pasal anxiety, yang anxiety zaman sekarang, orang yang ada anxiety ni mostly tipu lah, contoh lah dia banyak gunakan sebagai tiket kan. Kau tak terasa ke? Kau tak terasa ke macam, mana ada aku anxiety for real tapi tak mengaku ke apa ke, macam mana? Aku just macam pandangan aku just relax je. Aku macam okay, kalau orang cakap macam tu aku macam
malah nak cakap lebih-lebih kan. Semua nak cakap lebih-lebih. Kau kena cakap lebih-lebih kat podcast ni, kita nak dengar lagi banyak ni. Ya, tahu. Tak, sebab susah kalau nak, sebab aku bukan jenis yang seorang suka berdebat. Kalau aku berdebat jadi gaduh. Oh, okey. Aku nak gaduh. Aku tak suka gaduh masalahnya. So, tapi macam adalah poin-poin tu boleh aku nak debat. Cuma macam kalau aku berdebat ni gaduh terus ni. Boleh keluar podcast pun aku boleh. Aku akan bagi kau soalan hangat ni lah. Kita masih lagi kat segmen yang pertama ni lah. Tapi aku nak tanya kau lah kan. Apa yang trigger dengan anxiety? Apa yang trigger anxiety kau? Social anxiety lah. Social anxiety Weh, takkan social pun kau ada anxiety tu? Aku tak boleh. Aku susah. Aku kalau nak bercakap dengan orang pun aku boleh ketar-ketar suara. Sebab apa tu? Kau banyak kurung bilik kat rumah? Kurung dalam bilik ke? Tak adalah. Entah, memang jadi tak bergaul dengan orang. Tak bergaul dengan orang Dari dulu lagi. Memang dari kecil aku tak bergaul dengan orang. Tapi tu macam masalah kau je. Dia macam lebih kepada masalah kau lah sebenarnya dengan orang. Sebab kenapa tahu? Social anxiety ni kau kena, bagi aku lah, social ni kau kena berdepan dengan orang tau. Kena berani tau. Tapi macam kau tak nak buat benda tu. Kenapa? Bukan tak nak. Habis tu? Dia macam, tak tahulah, memang tak suka nak bercakap dengan orang. Macam aku kena tunggu orang approach aku baru aku boleh okay dengan diorang. Itu pun ambil masa. Sebab aku jenis trust issue dengan orang. Trust issue aduh, aku banyak kali dengar benda ni tu. Allah terpecik I you. Tapi aku dengar banyak kali dah benda tu. Trust issue honestly tak tahulah bagi aku. Honestly saying, bagi aku lebih kepada sebenarnya kau kena practice tau benda ni. Kau kena berdepan dengan orang yang bercakap. Even kalau kau tak nak pun benda tu, kau kena buat. Sebab in the end nanti kau bekerja macam mana kau nak survive? Kau kena bercakap dengan orang. Tapi aku tak tahu macam mana nak berdepan dengan orang. Memang tak tahulah, memang tak suka benda tu. Suka tak boleh nak bercakap dengan orang. Aku cakap dengan kau ni pun aku rasa macam kenapa? Macam kalau boleh nak menjauhkan diri. Kenapa? Sebab anxious gila. Aku tak boleh aku susah nak cakap dengan orang. Macam ambil masa yang lama lah kalau orang tu nak bercakap dengan aku. Orang tu kena approach aku, bukan aku kena approach orang. Kalau macam tu, maksudnya bos kau pun lah kena approach kau sikit. Yes. Basically. Kalau boleh, bos kau kena approach kau. Yes. Ganas tu. Tapi itulah aku rasa kan, bila kau cakap macam tu, ini dah jadi macam satu enabler untuk orang-orang lain juga untuk mengaku diorang anxiety, sebab kau kata social anxiety. So sekarang ni kalau orang yang jenis tak nak bercakap dengan orang ramai, dia akan claim diri diorang ada social anxiety. Bagi aku benda tu fake gila. Kau rasa? Asal nak kata fake pula? Ya fake lah, sebab kau claim diri kau social anxiety bila kau tak ada cakap dengan orang. Oh, saya ada social anxiety lah, tak boleh lah cakap dengan orang. Tak boleh lah. Honestly, benda tu bagi aku fake gila. Tak boleh fikir macam tu. Kalau rasa macam dah betul-betul sampai tahap macam kau tak boleh langsung nak bercakap dengan orang, kau dia memang takut dengan apa yang orang fikir dengan kau, apa pandangan orang dengan kau kan. Dia jadi macam dia ni kalau aku sembang dengan dia, agak-agak dia fikir aku ni macam mana, agak-agak dia nampak aku ni macam mana. Jadi benda tu bercelaru dalam otak. Susah kalau ni tak boleh lah orang lain claim macam tu. Pandangan aku, sebab benda tu tak genuine. Sebab kau tak boleh kata macam kau ada anxiety untuk tak boleh approach orang, orang kena approach kau. Sebab bila kita kat dunia kerja, kita kena juga buat benda tu. Walau macam mana sekalipun, professionally kau kena juga benda tu. Itu pandangan aku kan. So ada lagi yang aku rasa macam agak tak nice di pandangan mata masyarakat, adalah bila diorang self-diagnose. Faham tak? Self-diagnose. Contohnya ada anxiety, check dekat ChatGPT. Like ataupun mungkin dengan kawan-kawan. Mungkin yang first kita cover adalah AI lah. Diorang ada masalah sikit, check kat AI. Bagi aku, self-diagnose ni yang problem dia. Sebab orang yang tak ada benda tu, tak pergi jumpa terapis ke atau doktor, diorang akan claim diri diorang ada benda tu kan. Aku just rasa diorang tu fake lah. Tapi mana tahu kalau benda tu dia macam tindakan awal ke, rasa macam kalau diorang rasa macam kalau betul lah aku anxiety, aku check dulu macam mana anxiety ni,
And then kalau diorang rasa macam diorang dah sure sangat dengan benda tu, diorang pergi doktor, mana tahu kalau diorang punya diagnose tu betul. Aku tak percaya. Kenapa aku tak percaya? Dengan claim macam tu, diorang akan post kat story, kata, oh gang, aku ada anxiety gang. Dia post kat story, lepas tu dia screenshot ChatGPT punya jawapan. Faham tak? Mesti aku nampak dekat dalam TikTok punya komen, especially kalau topik-topik tentang anxiety, diorang akan tunjuk, oh saya ada GERD anxiety. Padahal memang tak ada GERD anxiety pun. Dia acah-acah je sebab ditulis dekat dalam ChatGPT. Bagi aku Benda tu attention seeking je. Attention seeking. Betul tak? Kau agree dengan aku tu kan? Agree. Sikit. Kenapa kau tak agree banyak? Sebab yelah macam aku kata tadi, mana tahu kalau diorang macam tindakan awal daripada diorang search ChatGPT, betul mana tahu benda tu jadi betul. Tapi yang tak betul tu, yang jadi macam lain tu, kalau diorang post social media nak tunjuk-tunjuk yang diorang ada anxiety apa semua tu, itu lain lah. Tapi kalau betul-betul lah diorang rasa macam tu, mana tahu diorang search and then diorang pergi, mana tahu betul jadi betul diagnose diorang. Sebab yelah, kita tak tahu kita macam mana kan awal-awal kan, sebelum kita kena anxiety ke apa-apa mental health lain kan. Mana tahu dengan cara macam tu, pergi search ChatGPT, pergi doktor lepas tu, betul ke? Aku nak cuba fahamkan perspektif tu juga, tapi dalam masa sama, yang bagi aku lagi rasa macam tak boleh nak percaya adalah sebab bila kau dah gunakan ChatGPT ke AI punya platform, datang pula yang jenis yang tiba-tiba jadi pakar mental. Contohnya kawan-kawan sendiri. Bagi aku, kawan-kawan sendiri ni tak tahu pun benda tu, tak knowledgeable pun. Tapi disebabkan diorang dah buat research kat mana-mana, lepas tu diorang claim diorang tahu, and then bila kawan tu kena, diorang yang bagi diagnose tu kat diorang, maksudnya diorang yang sendiri, oh kau sebenarnya ada benda-benda di sini. So aku rasa lately ni, lagi-lagi dengan generasi sekarang ni, banyak sangat self-proclaim lagi bab mental health. Kau rasa kau ada nak fight lagi tak tentang tu? Tak boleh lah. Kau anxious lah. Aku anxious lah. Sebab orang macam tu susah nak tukar mindset dia orang. Bila dia orang dah fikir macam, kalau aku claim dia ni, orang akan percaya aku. Tapi kalau siapa yang percaya tu bodoh lah kata. Sebab kenapa kau nak percaya benda yang tak sahih kan, daripada orang yang tak tahu betul ke tak ke. Tak dia orang sebenarnya mental lain. So kau tak agree dengan dia orang punya point of view, kau agree dengan point of view aku. Maksudnya kalau aku lah, mungkin aku akan fikir macam apa, mungkin dia ada sebab dia orang, kenapa dia orang self diagnose, sebab nak bagi awareness, tak pun sebab kisah pasal kawan ke apa. Kau tak rasa ke dia orang kisah pasal kawan dia orang? Kalau dia orang kisah, dia orang akan bagi benda betul. So basically betul lah aku punya point. It's a fake lah. Yes. Tapi kan, takkanlah hidup ni anxiety memanjang. Like kalau akulah, kita kena hidup berpandukan agama lah kan. Sebenarnya lah. Kau rasa kau agree atau tak dengan pandangan aku? Betul lah tu. Adalah betul juga. Tapi kadang kalau ada doktor lah, macam kalau kita pergi doktor pun, doktor akan bagi prescription apa semua, ubat kan. Benda tu pun boleh juga sebenarnya. Tapi ubat ni dia sebenarnya ada side effect lagi tau. Dia lagi trigger kan benda tu. Sejujurnya lah. Lagi kalau antidepressant punya pill, dia lagi tambah lagi anxious tu bagi aku. Bagi aku dia lagi menenangkan. Sebab kenapa kau rasa benda tu? Sebab benda tu dia relaxkan muscle. Bila relaxkan muscle, dia relaxkan satu badan kau. Jadi kau akan rasa lagi tenang. Dia macam that one lah, ubat penenang tu lah. Antidepressant juga tu. Ya, memang betul dia macam bagi kau side effect. Dia bagi kau effect yang temporary. Kalau permanently, takkanlah tak ada solution lain. Kenapa nak harapkan ubat? Kalau dah itu je cara, tak boleh dah nak bergantung pada benda lain. Tapi mesti ada cara lain. Takkan tak ada cara lain. Mesti ada. Sebab bagi aku adalah kita, kalau kita tak mengikut sangat agama pun, at least meditate, beriadah, jangan duduk berseorangan, bersama dengan family. Itu adalah sebenarnya solution dan juga alternatif untuk ubat sebenarnya. Yelah, tapi benda ni macam kalau orang tu dah terlalu teruk sangat, takkan nak macam buang je ubat tu. Tak adalah. Maksud aku macam aku cakap, itulah alternatif. Ubat tu
nak diambil boleh, tapi cuba bayangkan hidup bergantung pada ubat. Tak selesa ke benda tu? Especially kalau tengah mood, tengah down ke sikit, anxiety sikit, makan ubat. Tak payahlah sampai sekali macam tu. Oh, Sebab ubat ni bila perlu je. Kalau dah teruk sangat baru makan. Okay. Tapi ada betul juga kalau pergi beredar apa semua. Cuma dia work lah benda tu on sesetengah orang. Kalau macam diorang jenis memang suka hidup dengan cara diorang, takkan kita nak paksa kan benda tu. So sebab mungkin aku boleh backupkan part ni, which is kau kata pasal mungkin kadang tak work kan. Mungkin boleh jadi juga minta pertolongan daripada orang terdekat. Kadang orang terdekat tu pun tak dapat nak tolong, betul tak? Ya, betul. So kat situ kita boleh nampak yang sebenarnya mental illness or maybe anxious whatsoever ni perkara yang serius dan kena reach out lah. Betul juga. Tapi susah lah kalau ada setengah orang, kalau diorang dah sampai tahap diorang tak boleh nak cari orang apa semua, memang diorang akan prefer sendiri lah. Kita tak buka pasal anxiety dah sebab kali ni mungkin kita sama-sama pun mengalami benda ni. Okay. Tapi I've been through there and I'm not sure whether you've been through there ataupun masih lagi going on kan. So nak tanya Naura, panic attack. Okay, panic attack. Okay, panic attack ni, jujur cakap lah, saya sendiri kena benda tu. Aku sendiri yang kena benda tu. Saya pula tiba-tiba. Aku sendiri kena benda tu. Tapi aku ada rasa macam terlalu over sangat. Orang lain buat dia macam terlalu over. Faham tak? Okay, faham. Especially yang jenis yang jumpa-jumpa depan tiba bagi aku benda tu, bagi aku over. Kau rasa apa? Kau rasa setuju tak? Setuju lah. Sebab tak payah kot macam sampai macam tu. Over betul tu. Maksudnya macam mana tu tak boleh jadi macam tu? Sebab yang aku jumpa macam tu dia shiver macam tu. Rasa macam terlebih berdramatik sangat. Okay. Macam nak berlakon ke, nak anxious ke macam mana sebenarnya? Faham. Panic attack ke macam mana sebenarnya? Tapi kalau Naura sendiri, mungkin Naura sendiri mengalami, cuba Naura explain sikit. Kenapa my point tadi tu mungkin salah, mungkin betul? Panic attack ni, kuatkan lagi suara ni, tak dengar. Kena kuat sikit lagi. Panic attack ni dia perasaan gelisah juga, tapi dia jadi time tu juga. Dia akan jadi time tu dan habis time tu juga. Jadi bila kena tu orang jadi gelabah, tak tahu nak buat apa. And then bila ada pula yang macam tu, orang kata apa yang sebelum ni, poser. Poser. Macam tu lah dia jadi acah-acah macam panic attack, macam terlebih. Kata over dramatik. Orang akan nampak macam dia ni betul-betul ke panic attack kan? Ya, sebab yang aku selalu jumpa jenis-jenis yang macam, kalau ini aku nak petik sikit, community cosplayer. Kenapa? Ada orang belakang dah pandang, orang belakang dah pandang. Okay. Orang belakang dah pandang. Kau nak dengar tak orang belakang? Dia macam ni tau. Panic attack ni yang aku jumpa cosplayer. Aku datang nak greet macam nak jadi orang baik. Macam kita nak jumpa macam bersalam-salaman. Bukan perempuan lelaki tau. Nak datang bersalam-salaman. Memang mesra je sepatutnya. Tapi dia macam ni. Jangan dekat dengan aku, jangan dekat aku. Macam dia macam defensif gila dengan diri dia. Lepas tu dia macam panic attack. Lepas tu aku tanya kawan dia, kenapa dia bertindak macam tu? Dia kata, kawan aku tu ada panic attack. So dia tak boleh nampak ramai orang ataupun orang datang dah klik kat dia. Tapi pergi kelab ni cerita aib lah sikit. Tapi dia seorang yang pergi kaki kelab tau. Bila dia pergi kelab, tak ada pun panic attack tu. Hilang pula. Karut kan. Tapi bila berjumpa depan ramai orang, bila cosplay, ada ni lah, ini masalah lah, panic attack lah. Cosplay kot, aku memang akan jumpa orang. You kena stand up kan. Tapi bila dapat tahu yang dia pergi kelab dengan kawan-kawan dia, kemain, apa orang kata, have fun, minum semua ni. Aduh, aib lah. Tapi jujur cakap, Naura ada tak nampak orang macam tu? Sebab aku dah kena. Aku dah kena benda tu. Dah selalu sangat sebenarnya. And
aku pun salah satu cosplayer juga sebenarnya. Oh ya ke? Oh, surprise. Aku cosplayer juga sebenarnya. Jadi orang macam ni selalu sangat aku nampak depan mata. Kadang bila nak approach tu jadi macam, kenapa dia ni tiba-tiba nak kena panic attack secara tiba-tiba kan. Kau dah jumpa, kau dah pergi ke tempat yang memang ada gathering besar, event besar. Kau expect apa, memang akan jumpa ramai orang lah. Ya, betul. And then bila orang approach kau, contoh macam nak ambil gambar ke apa kan, takkan kau tiba-tiba nak panic attack kat situ. Ya, betul. Sebab orang akan fikir, kau ni kenapa? Kan? Attention seeking lah aku rasa. Kan? Kau agree tak yang itu adalah attention seeker punya behaviour? Yes. Memang gila sebab over dramatic sangat. Kan? Okay, cerita pasal panic attack ni, apa yang sebenarnya trigger panic attack? Rasa dia tu macam mana? Basically. Kalau aku cerita nanti macam terlebih tahu. So kita tanya Naura. Aku panic attack pun tak selalu benda tu kan. Tapi akan kena bila rasa macam satu benda tak kena. And then bila benda tak kena, tiba-tiba aku jadi gelisah apa semua kan. Tu jadi macam panik lah, macam panik. Kepala dah kat mana lah, tak tahu lah. Nak cari siapa pun tak tahu lah. So jadi betul tiba-tiba jantung laju. Jantung laju, dudak. Lepas tu panic attack. Dah macam nak kena heart attack pun ada time tu. Betul. Jadi rasa macam nak mati so. Dia macam ada kena-mengena kan dengan GERD anxiety. GERD anxiety akan rasa macam ni tapi dia ada efek kat otak. Dia lebih kurang lah sebenarnya. Dia lebih kurang. Panic attack lebih kepada menggigil ke macam mana? Sebab yang dia menggigil lah, dia menggigil, mengejut lah. Okay, interesting. Sebab tak ada lah, sebab yang aku jumpa orang yang macam aku mention tadi, dia macam seizure tau, macam sawan. Jumpa orang teruk sangat tu. Teruk sangat tu. Tak, aku rasa benda tu macam main-main tau. Dah dia boleh over. nampak Dah boleh nampak. Like, benda tu kena cover sikit lah. Kalau kau nak berlakon pun at least bagi yang relevant punya. Yelah, tahulah cosplayer nak berlakon kan. Pandai berlakon. Tapi janganlah tunjuk lakonan kau depan orang yang betul-betul nak mesra dengan kau. Ya, betul. Kan? Okay, dalam segmen ni juga bukan cerita pasal panic attack, kita dah boleh habiskan kat situ. Kita nak cerita pasal generasi sekarang, which is aku sangat kritikal pasal benda ni sebab aku sendiri dalam generasi ni. Aku rasa pun Samalah. Kita pun sama. Sebab Gen Alpha ni masih baby lagi sebenarnya. Betul. So kita let's mention about Gen yang baru-baru kita ni, yang orang suka mempertikaikan. Generasi Z. So aku sendiri nak cakap pasal benda ni. Aku sendiri nak buka topik ni. Kau rasa generasi kita ni lemah atau lembek ke dunia ni yang menekan sangat? Aku rasa dunia lah yang menekan sangat. Dunia menekan? Okay, bagi sebab kenapa dunia bagi kau menekan? Mungkin sebab Gen Z dah lebih maju orang kata. Gen Z ke Gen Y lah? Sebab Gen kita Y Gen tu atas. Gen Y atas. Mungkin sebab Gen Y yang menujukan Gen Z ni untuk menekan lagi sampai untuk menuju ke depan lagi lah. Macam nak kembangkan lagi diorang ni, lagi tekan untuk diorang berjaya. Betul, ke apa betul. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Lepas tu macam Gen X ni, of course lah diorang nak kata lembik tu ada sikit lah. Mungkin diorang dah banyak kali kena pressure apa semua kan. Jadi diorang macam dah tak boleh nak pergi dengan benda macam tu. Sebab kenapa kau rasa Gen Y ni menekan? Adakah sebab suruh sukses cepat ke apa ke? Mungkin sebab Gen atas yang menyuruh Gen Y ni untuk menekan lagi Gen bawah lagi. Tapi kenapa Gen kita tak berani untuk bangkang benda tu? Sebab kita ada hak tau nak bangkang. Contohnya lah, Gen Y cakap kau kena buat ni, kau buat tu. Tapi kau boleh cakap sebenarnya sebenarnya cik ataupun tuan ke apa, saya rasa ini lebih ada solution lah, maksudnya kita ada jawapan. Kenapa yang aku dengar mostly diorang tak nak bagi jawapan yang betul, diorang akan bagi alasan lebih. Kau kena counter sebenarnya, betul tak? Betul. So what do you think? Diorang takut sebenarnya tu. Takut lah. Takut lah. Aduh. Okay, sebab dah biasa sangat kena tekan sampai pressure. Jadi diorang macam lantak kalau nak cakap apa. Okay. Ikut je lah. Tu yang diorang tak membangkang benda tu mungkin. Lebih kepada diam lah. Simpankan diri sendiri lah. No wonder banyak orang kena
pendam je. Paling-paling pun dia just luar dekat media sosial dah tu je. Tapi bagi aku adalah generasi kita ni agak kurang tahan lasak sebenarnya. Sebab tu aku mention pasal snowflake. I see. Snowflake ni kita sentuh sikit, boom, hilang itu. Macam samalah juga macam generasi sekarang, di mana kalau kita tegur sikit, melatah tak pun jadi marah lah, sensitif sangat lah kan. Yes. Adakah sebab ni paling formal lah, sebab kenapa? Mungkin kos hidup tinggi sangat ke? Macam kos harga hidup? Aku rasa ya, sebab ekonomi sekarang so kena kuat berusaha kan. Banyak sangat kena cari duit ni. Berapa rasanya selalunya Naura dapat saving untuk sebulan? Maybe dapat makan lah. Sebulan. Dalam masa sebulan. 1,000 pun tak sampai. 1,000 pun tak sampai faham? Sebab betul lah kan. Sebab kita sebagai student ke, tak kisahlah bukan student pun, yang bekerja pun nak dapat gaji yang tinggi tu pun agak susah. Kena kerja keras kan. Kena lebih ni lah melainkan berbisnes sendiri, tapi berbisnes datang dengan risiko juga. Betul. Ke kita ni generasi penuh dengan media sosial, 24 jam media sosial, faham tak? So kita terlalu rely on media sosial punya jawapan. Kita ni tak kuat lah dari segi pemikiran. Anything tak tahu solution, repost benda-benda yang sedih, repost benda-benda yang mungkin factual pun, tapi tak letak dekat diri itu sendiri. Ke sebab media sosial? Ada betul, ada tak ada. Sebab kalau mungkin diorang akan fikir pandangan orang lain. Diorang nak buat sesuatu, diorang fikirlah, kalau aku buat macam ni, agak-agak sampai ke betul dekat orang lain. Orang lain akan nampak ke benda tu kan. But at the same time, ada yang jenis fikir diri sendiri. Diorang tak rely pun on media sosial sangat. Sebab diorang tahu media sosial tu ada baik dengan buruk dia. Kadang diorang main cakap je, tapi diorang pun tak alami benda yang orang tu alami. Jadi macam mana yang rasa macam diorang tak rely on media sosial ni, tak kisah pun pandangan orang lain. Diorang just go on with their life. Okay. So, semua macam pandang phone ni hari ni. So Naura nampak kita punya cameraman pun dah macam ngatuk-ngatuk. Apa ni, okay lah, in conclusion, yang kita boleh sampaikan pada hari ni, apa yang awak nak sampaikan kepada semua orang? Conclusion dia, focus on yourself lah. Jangan terlalu bergantung pada orang lain, and just like apa yang orang cakap tu, abaikan je. Kalau benda tu, kalau kau memang rasa dah benda tu buruk, abaikan je. Apa yang kau rasa baik untuk diri kau, kau teruskan. Jangan ikut orang lain. Okay. Akhir kata daripada aku juga sebenarnya, sebelum kita pergi ke soalan terakhir, aku boleh cakap lah yang kita sebagai manusia di social media ke, apa-apa ke, biar posting jangan pose. Betul. Okay? Biar posting jangan pose. Sebab sekarang ni penuh dengan pose berbanding posting. Betul. Bila ada anxiety, jangan orang kata pandai-pandai kau nak cure sendiri, pergi self-diagnose kat ChatGPT, penjadah. Lepas tu kejap lagi kau masalah, kau pergi blame-nya ChatGPT tu pula. Betul tak? So lebih baik cari professional, seek professional help. Betul. What do you recommend kalau professional help? Therapist? Yes, therapist lah especially. Tapi be more aware juga dengan apa yang korang kata, sebab kadang therapist ni pun ada setengah lah yang tak boleh dipercayai. Tapi mostly yang mana aku pernah pergi boleh dipercayai. So seek help, and also seek a friend lah. Kalau rasa macam tak boleh nak pergi therapist, kawan yang boleh bergantung tu, cubalah macam sikit-sikit lah venting. So kalau dengan family, ada family, pergi berjumpa dengan family. Betul. Okay, nak tanya soalan sikit dekat Naura sebelum kita tutup kita punya segmen pada episod kali ini. Okay. Soalan ni bom sikit lah, tapi sebenarnya soalan ni pun komen-komen yang mana tengok YT YouTube kan, korang pun boleh bagi korang punya jawapan dekat comment section. Okay, first question untuk Naura, dan ini pun viewer boleh jawab kan. Okay, nanti jawab tau dekat komen. Jawab. Okay.
media sosial pula. Social. Media sosial membantu atau merosakkan kesihatan mental. You pilih antara dua. Membantu. Okey. Kita lagi satu soalan. Anxiety sekarang memang makin banyak atau makin banyak alasan? Makin banyak. Makin banyak anxiety ke alasan? Anxiety sebenarnya. Anxiety makin banyak. Okey. Okey. I think itu sajalah soalan kita bagi dua dulu sebab kalau bagi banyak-banyak nanti kita akan tampilkan kat screen untuk korang, ataupun bukan kat screen, kita tampilkan kat comment section di mana korang boleh jawab kat situ. Sebab ini dua soalan yang aku rasa quick two question untuk Naura. Okey, walaupun terima kasih semua yang dah tengok episod-episod sebelum ni. Semoga korang dirahmati, korang dijaga. Semoga korang jaga minum, jaga makan, jaga tidur korang semua, okey? Jaga kesihatan juga. Jaga kesihatan. Minda tu semua kena terjaga. And tolong kalau tak datang, cakap tak datang, hantar MC, jangan bagi alasan. Betul. Okay. Alright, and itu saja. Inilah culture kami dan inilah The Borak Clan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal semua. I see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.